Kalau korang berani live trade dengan aku bagi korang profit. Gerak jari kalau aku tak bagi korang profit. Sebab tiba-tiba dah live dengan aku kan, kau profit gila-gila, lepas tu masukkan satu video. Lepas tu baru orang tak boleh nak kecam. Mamat ni real. Bila kita nak start. Lepas aku beli rumah ni, kita live trade pula. Okay, So kita nak pergi mana ni? ni kita nak pergi PD guys. Let's go. Aku nak pergi PD, tengok satu banglo besar 20,000 square feet. Dekat sini ada lebih kurang rumah ni, rumah banglo ada 3 bilik je. Tapi aku fikir untuk ambil beli rumah tanah 20,000 square feet ni. Rumah dia 6,000 square feet je. Tapi ada tanah yang luas ni, aku ingat boleh renovate, tambah bilik lagi, so boleh parking luas. Nanti aku nak buat mansion aku sendiri lah. Guys, jom kita tengok. Aku sekarang ni dah tak beli kereta, aku beli rumah pula. Kurang lah ni, so aku beli rumah. Kamu dari mana dong? Kamu ini semua dari mana? Tolong bantu tap-tap guys, tolong bantu dulu. We gon' drink us a cup with the fro. Go yard filled up with the low. Dirty money had spread with cologne. Drive through at the trap high road. First play with the head, she go. I make so she got a swimming lesson. I taught her the backstroke. Yeah, you would've thought I had a tennis lesson. I served my zip cup. I'm poverty bills, smelling like weed. Don't fuck with the world show. He said he was standing on business, but him and the house had a convo. I walked to the kitchen to get in the club. He standing in the line, bro. Every day they fresh my closet, cans of base, let him down slow. I see what codeine by the pint, little baby. I'm sorry, don't drive a boat. I'm throwing it up in the club, the money you risk your life for. I'm rocking the concrete Air Force One, I can't put the price on. My twin got big ass stones in the ear, look like he did a heist for him. I'm paid 3,000 for a bag, can't even put a phone in it. Pay 2 for the cash for gold, protect, ain't even stop. M plus kan? 2.3 tapi negotiable. 2.3 M, 2.3 juta. Dia punya value 2.8 million. Value 2.8. Jom turun. Kita tengok halaman. Oh, so keluasan ni lah 20,000 square feet ni, luas ni. 21,000. Sebenarnya kita boleh pecah tak untuk parking? Tak boleh kan? Dia dah tak boleh buat pecahan. Tak boleh lah kan? Tapi kita boleh tambah lagi atas untuk build up. Cuma kalau ditambah tu jadi dia dah beza lah dia punya konsep dia tu. Ya, dah ubah. Bukan macam tengah ni ke satu bilik lagi, 4 bilik. Kalau nak tambah saya dekat sini. Sebenarnya kalau ikutkan ketenangan ni ngam. Sebenarnya ngam. Harga pun cun. Bajet lah. Memang dapat ikut bajet lah sebenarnya. Cuma sana dining area. Laut mana? Laut PD ni lah. Dekat villa ni. Sana laut guys. Kat ujung sana laut. Tapi apa? Extend. Kita boleh extend ke? Tak boleh. Sini, extend sini. Extend untuk apa? Sebelah sana, contoh kalau kat sini, boleh buat 2 bilik lagi. Okey. Betul lah. Konsep glass house kan. Kat situ boleh 1 bilik. Satu je. Betul. Sebenarnya macam tu lah. Buat glass house. Betul. Si owner ni kata dia boleh extend, lepas tu buat jetty terus. Buat jetty. Dia kata buat jetty. Maksudnya dekat lah. Memang dekat je tu. Tak sampai 20 meter. Dah payah je dah depan kan. Air bakar lah. Air bakar. Tapi ni macam main USA ni konten. Ya, betul tu. Ni villa. Tak ada macam Bali ni style lah. Villa Bali. Lawa tu pool dia. Lawa gila. Konsep dia lawa. Konsep memang lawa. Cuma satu je yang buat aku spoil this hole. This hole je yang buat terfikir sikit daripada 2 juta. Baik pergi beli banglo dekat Sendayan tu 2 juta. Kan? Banglo ke semidi kat Sendayan tu beli terus. Tapi kalau lease hole maksudnya kalau dah tamat tempoh tu kita tak boleh sambung 14 juta. Boleh, tapi ada bayaran dia. Dia punya RI dia 14 juta. 2 tahun. Oh. Dapat 14 juta. 2 juta. Dapat 14 juta. Tu kasar. Tapi ya pun 20k sebulan, tak kira baru kira 200k setahun. Ya. Setahun ada 12 bulan. So 40k tak kira. So ada lagi lah sebenarnya. Okey. Alright guys. So korang boleh tak decide mana satu yang the best untuk kita, untuk Daddy beli. Untuk Daddy beli. So Daddy dah cuti main kereta lah. Dah insaf. So sekarang ni kita teroka beli tanah, beli rumah pula. Okey tak? Boleh dapat 2.8.
28 kan. So kalau kata 90% lah. Sebab ni dia property ni title dia residential. resident. Dia bukan pertanian. Sebab kalau pertanian dia boleh dapat 50%. Oh, resident ni macam dia macam komersial ke rumah komersial biasa. macam rumah biasa lah. So 90%. 90% boleh dapat. Okey, kalau kata 2.7 lah kan. 2.7, okey. 2.7 calculation dia 35 tahun berapa bulanan? Monthly. 2.7. Monthly berapa? Jadi Monthly at least dia boleh cover dengan business punya dia punya monthly loan Yeah. dia boleh cover. Kalau tu buang kita buat 30 tahun ke 35? cuba 30. 30 Tapi for business purpose sebenarnya lagi lama lagi bagus sebab kita nak profitable. Sebab kalau you bayar cepat kan nanti dia Sama je. sama je. Ha. Semua kita kerja-kerja nak bayar kan. Ha. Okay, kalau monthly you mark up 2.7, your monthly baru 11,000. 11. Tapi collection rumah ni dia dapat 25,000 ke atas. Faham. So rumah you boleh dapat cover dan ada cash flow. Cashback pun you boleh dapat up to kalau kata 90%, maknanya loan you lebih kurang approve dalam 2.4. Without the Ya, cashback dia 100 lah. Faham? not 100 kalau kata this one 2.2 lah last price. Okey. So boleh dapat lebih kurang 200 lebih. 200 lah. Cash pun dapat, Yalah. business pun running. Then installment tu memang boleh bayar sangat. Okey, siapa nak jadi manager? Guys, siapa nak jadi manager untuk lot ni, korang komen. Tapi manager become housekeeping lah. 2 in 1. All in one. All in one. So jadi guard lagi, security, jaga parking, cuci kolam sekali. Iloi. Okay guys, so sini boleh parking 10 biji kereta. So untuk on-stay, aku rasa aku jadi kawan monyet tu. Aku rasa aku sesuai tak kawan dengan monyet ni. Kalau sesuai aku nak stay sini. Kalau tak sesuai aku bagi sewa je. So guys, macam mana guys dengan rumah konsep cozy ni, cantik tak? Kalau nice, aku akan beli. Korang tolong vote. Mungkin amount monthly dia dalam 15,000 something lah. So korang tolong fikirkan untuk saya, adakah saya patut grab this place? So apa pros and cons dia untuk beli? So yang ni sesuai untuk investment sebenarnya sebab dia leasehold. Leasehold ni pajakan dengan government lah. Ada lagi 72 tahun. Tapi kalau freehold tu biasanya macam korang beli rumah, korang tak ada pajakan tu terus jadi hak milik korang sampai korang bayar 70 biasanya korang loan 35 tahun. So 35 tahun tu habis bayar tu jadi hak milik korang 100% lah. Tapi kalau leasehold ni korang dia biasanya 100 tahun kalau korang beli rumah baru. Tapi macam owner ni dah duduk 30 tahun, so berbaki lagi 70 tahun lah. So kita habis pajakan ni, kalau korang nak sambung korang kena top up lagi lah. Dia pajakan, dia kena bayar lah pajakan tu. Tapi pajakan ni kepada mindset business, biasanya dia tak pandang pun untuk pajakan punya. Dia pandang amount profitable tu, boleh bayar and profit. Itu lah. Macam aku ada background buat Airbnb sebelum ni. So aku rasa nampak macam boleh, tapi aku kena fikir. More to technical lah, macam mana staff dia, apa semua, pembayaran, apa semua lah. Kalau betul bisnes, kena fikir more to business lah. Betul tak? Okay. Tapi untuk on stay, itulah leasehold kan. Kena fikir. Dia kena buat make money lah. Aku boleh check in je lah bila-bila. Rasa okey kot. Tapi nanti decide lah, setengah tengok rumah untuk berduduk dulu. Sebenarnya duduk rumah tapi untuk investment sebenarnya bagus. Ya. Yeah.